Aku sudah nak terlambat. Tahu kenapa? Sebab saya terlepas van ataupun bas. Saya terlepas bas. Oleh itu saya terpaksa tumpang kereta kawan saya datang ke Anjung Siswa. Saya lambat. Salah Dennis dalam bawah saya. Dia lambat bawah. Oh, lambat sampai kah? Masa sampai tadi? Kau ada kedai gerak tadi? Taklah, saya terpaksa tumpang kereta kawan. Sorry for late guys. Orang yang sama dalam salah satu video yang lepas. Cepat saya ikut kalian. Woi, yang dalam tu cepat tolong ambilkan 2 botol air aku kat dalam tu. Kau pernah buat gym kah? Kau pernah buat gym kah? Mestilah. Tengok. Memang berlainan. Hati-hati. Oi. Okay, man. Bye. Jangan lupa subscribe guys.
Macam sudah mau hujan. Cepat, cepat, cepat. Hey. Mana Ahmad? You are. Hai. Ketibaan semua peserta, termasuk pelajar paling comel. Cepat, cepat, cepat turun. Water. Aku yang itu. Oh, yang ini champion dia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Hey. Ayo, apa di mana? Lakam kami juga. Kau di belakang aku belakang. Aduh, ya kan betul itu lah. Cepat, cepat, cepat. Aku belakang kau. Anjung Mutika. Hai. Hello. Ini Cikgu Nurida ke? Ya saya. Ini siapa? Entahlah. Nama. Bagi nama. Dan juga saya bawakan beberapa orang pelajar OKU dari Amerika. Halo. Okay, saya perkenalkan ini Abang Helmi. STI Fakulti Kejuruteraan Informatik ya. OKU Masika. Okay, satu lagi Sini Kuyubi. Saya beberapa asli juga daripada Fakulti Sains Sosial. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kemanusiaan. Dan seorang lagi Abang Manjunta dari Negeri Sembilan. Sebagai inspirasi lah, sebagai idola untuk you all ambilkan pelajaran. Boleh faham kan saya cakap bahasa Melayu? Boleh. Saya cakap bahasa matilah saya. Sudah saya perlu baca. Kata challenge. Alright, boleh tak kita minta dia bercakap sekejap? Boleh? Jadi selamat pagi. Mau masuk yuk. Okey. Kehidupan dia sangat seronok. Ada ramai kawan. Kalau
boleh jalan-jalan. Bukan lagi. Boleh pegang duit sendiri. Ya betul, boleh pegang duit sendiri. Kalau sudah pegang duit sendiri itu, kita dapat belajar cara-cara menabung. Jadi untuk masuk youth dari sekarang kita mesti ada tindakan di mana kita harus rajin belajar, rajin ulang kaji dalam setiap mata pelajaran supaya jalan untuk masuk itu bukan mudah, tapi kalau kita ada usaha untuk ke situ, jalan itu dapat kita lalui. Jadi tindakan dari sekarang tuh mestilah ada. Sama apa lagi? Okay, very good. Sure. Oke, kita Ya, dapat main chess. Lagi? Alah, mikrofon ni dulu bang. Okay, dia cakap dia pandai main catur. Kan? Itu kelebihan yang ada. Mana bila main catur, kognitif dia cerdas tahu. Saya pun tak main catur. Tanya dia orang ni, saya main macam mana kan? Okay? Maknanya otak dia, orang yang main catur ni dia sangat cerdas. Sangat memerlukan ketelitian untuk setiap pergerakan. Strategi perlu ada untuk jadi pemenang. Pergerakan tu kena atur supaya king and queen selamat. Right? Itu kelebihan yang you ada, tak mungkin tak ada pada orang yang lain. Right? Maknanya semua orang dah tahu kelebihan kan? Tak tahu. Alamak. Mungkin ada potensi yang apa Ha. sembunyi di dalam, tapi Ya. tapi belum ada masa untuk tunjukkan. Betul tak? Okey, betul. Sometimes kita tak dapat nak kenal pasti sebab benda tak ada lagi masalah yang kita face, kita hadapi. Once you dah hadapi satu masalah, you berani hadapi benda tu, itulah potensi yang kelebihan yang you ada. Boleh? Boleh faham? Ada tak faham? Saya boleh jelaskan lagi. Boleh? Ada lagi nak tanya? Apa itu potensi? Ha? Boleh? Tak ada waktu apun sebenarnya. Kita tanya. Tak ada waktu apun. Cuma kita boleh share. Ha? Ya? Mencatat. Mencatat apa? Boleh mencatat ya. Okay, catatlah mana boleh. Maknanya once kita dah ada kelebihan ini, kita akan cuba aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Makin kita guna kelebihan setiap hari, makin dia jadi bagus, makin baik, makin kita ada skill.
Kalau macam kerja saya hampir sama dengan Kak Asika. Cuma kalau nak bagi macam pengurusan masa, kita buat jadual 8 jam, termasuk makan, tidur, rehat, bersukan, beriadah macam tu. Lepas tu boleh buat nota, kalau macam itu nota-nota, dia macam boleh buat writing. Tahu tak? Bukan minda. Sebab itulah saya pernah dengan nasihat guru tingkatan 6 saya masa tu, dia mengatakan cara belajar SPPM dia lain daripada SPM. Lebih-lebih lagi di dalam universiti. Di dalam universiti setiap kerja bila suruh buat kena siapkan sebelum deadline, sebelum masa tertutup ataupun masa tersingkat, sebelum tarik luput hantar tugasan. Jangan kerja tak buat, tak hadir kuliah, jangan konten sekolah. Ini yang paling penting, disiplin tu. Lagi satu, penggunaan phone. Phone tu kena hadkan masa guna phone. Contohlah media sosial, kecuali belajar secara berkumpulan boleh. Tapi kalau nak main game jangan terlalu offset lah. Okay. Cara setiap peringkat berlainan. Bukannya semua beza. SPM, SPPM, matrikulasi, universiti semua berlainan. Semua standard dia berlainan. Okey. Faham tak apa yang saya nyatakan tu? Okey, sekian, terima kasih. Tamatkan untuk sesi sharing pagi ni. Ada nak tanya? Abang Ustaz ada? Nasir, Nelson, awak, ada nama awak? Ashraf. Ada Ashraf? Ashraf, apa nak tanya? Sebenarnya lebih kepada tekanan sesuatu pada waktu malam Jumaat pada hari Jumaat dan baca Quran setiap hari. Terima kasih Ustaz. Ya? Untuk maklumat, pada 31 Ogos yang lepas ada kerjasama dengan UIA bawa pelajar OKU termasuk yang OKU Kesihatan Doktor Panjat Gunung Kinabalu. Tu ya. Andainya kalau tengok di YouTube ada doa dia sangat menitiskan air mata. Beliau berdoa agar di syurga nanti mata dia dapat lihat, dia saksi Gunung Kinabalu itu terang, dia daki dengan baik, dengan jayanya. Dia berdoa agar gunung itu menjadi saksi untuk dia masuk syurga. Maknanya kita ada potensi untuk mencapai yang diingini. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah, saya mohon maaf sekiranya ada kata bahasa, ada salah kata dan sebagainya yang boleh menyebabkan adik-adik kecil hati. Mohon maaf ya, saya datang ni sebagai saksiman saja, bukan ambil peranan guru ya. Boleh halalkan segala-galanya ya. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk menawarkan kepada Dr. Zaitun. Silakan.
Danis okey ya Danis? Hi guys, welcome to Man punya YouTube channel. Support, like, share and subscribe. Oh, dah sembuh sudah semalam? Tidak sembuh. Sihat ya? Aku dengar kau demam semalam. Ya, betul. Bersama Sean pun demam. Ya. Dia pagi-pagi demam tu. Kau demam? Kenapa baju dia gelap? Ini jalan pelumpur ke apa? Kalau ada kawan-kawan LG yang belum sampai, tidak mengapa, kamu dengar nama kamu dulu, boleh? Okey, berdiri di sebelah kanan cikgu, kumpulan 1. Okey, kumpulan 2, kumpulan 2. Okey, kita pergi kumpulan ketiga. Okey. Okey, Oi. kumpulan. Oi, boleh jalan? Man, dari ikon kau ha? Jom gaduh. Tidak mengaku kalah. Muhammad Azmi, Muhammad Syafiq. I guess akan cuma cewek. Dah lah kau. Ini tidak aku. Mari gaduh. Aduh, tadi kami main bola tampar. Kau di mana tadi? Kenapa kau lambat datang? Aku di Mamang. Kami main bola tampar tadi. Aku di Mamang bersama Dr. Zaitun. Dengan Sean, budak comel. Apa? Bola tampar sini ya? Benda yang paling noob adalah sekumpulan perempuan main bola di sini. Tadi saya pun main. Tapi saya sudah jadi noob. Tahu kenapa? Saya suara kalah. Tengok, ni benda paling noob sekali. Tengok. Noob lah. Copyright lah. Aku kena copyright sudah sebab lagu. Oh, cepat. Wah. Wah. Bersantai. Ni adalah permainan paling noob saya pernah jumpa. Tengok, benda paling noob pernah saya jumpa. Tengok ah. Actually this is a video. Okey. Seperti biasa kamu tengok kakak kantin ni biru dia apa orang buat.
few moments later. Okay, sekarang kita tunggu majlis penutupan. Kalau tak siap saya, sekarang ni kita sedang tunggu majlis penutupan. So saya akan berada di sini, sudah set up semua. So nanti kita, oi, so, kita tengoklah macam mana jalan cerita yang seterusnya. Okay. Dipersilakan untuk duduk. Saya Ahmad Bini Buku selaku majlis kita pada hari ini. Bagi meneruskan majlis kita, para hadirin jemput berdiri bersama yang berusaha untuk sambil matang pengetahuan Sekolah Menengah Kebangsaan Baru yang berusaha Dr. Zaitun binti Haji Muhammad Mengarah Pusat Orang Kurang Upaya Universiti Malaysia Sabah yang berusaha Puan Nani Agung menolong tanah pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Baru yang berusaha Dr. Mazliana Mazlan alumna Universiti Malaysia Sabah, guru-guru terhormat, murid-murid tersayang dan hadirin dan hadirat sekalian. Majlis diteruskan lagi dan menjemput dan mempersilakan yang berusaha mengarah Pusat Pengurusan Orang Kurang Upaya Universiti Malaysia Sabah, Dr. Zaitun binti Haji Muhammad untuk memberikan ucapan haluan. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Kerana kebanyakan mereka adalah dari OKU pembelajaran. Dia agak unik cara ta'arufnya. Bila OKU pembelajaran berjumpa dengan OKU pembelajaran, sesi ta'aruf yang sangat unik. Yang saya macam ilmu yang baru untuk saya lah. Right? Okay? Dan pada hari ini kami telah mengadakan program seperti surat motivasi kepada para pelajar OKU yang bukan daripada OKU pembelajaran, tapi lebih kepada OKU penglihatan, supaya mereka juga bersemangat untuk belajar dan berjaya dalam kehidupan mereka. Selain daripada itu, program ceramah bagaimana menjaga kesihatan dan kebersihan diri juga disampaikan Di Pusat Pengurusan KU atas pemilihan Serta Badir sebagai pusat, salah satu pusat selesai. Mudah-mudahan segala sokongan dari segi tenaga, idea dalam melaksanakan itu tadi sampai di ada dua tempatnya berlangganan dengan Bagi bagi tahu ketua tadi baca. Saya selalu lalu lalang di sini. Hari ini kita masuk dalam. Lupa cinta nak jadi itu. Bilang orang tua kan, bilang cinta nak kan kalau kita masuk nanti kita bulan. Tapi itulah alhamdulillah dengan izinnya juga dapat saya berdiri bersama-sama anak-anak semua bersama ibu ketua semua di SMK bagi ini untuk satu program yang saya kira dan Universiti Malaysia Sabah kira suatu program yang mulia dan juga merupakan salah satu daripada tujuan di Universiti Malaysia Sabah. So untuk itu bolehlah bagi keputusan untuk makcik kan ini dengan Dr. Zaitun untuk melakukan pengarah. Dan bersama dengan itu saya juga ingin memanjangkan ucapan penghargaan dan tahniah kepada Dr. Zaitun Muhammad bersama dengan tim Dr. Zaitun seorang dia pun para, tapi didokongi dan disokongi oleh Badis dan juga semua pelajar-pelajar OKU kita. Okey, di atas kejayaan untuk mengadakan satu program CSR seperti mana yang saya katakan tadi, ini merupakan salah satu daripada tujuan Universiti Malaysia Sabah. Tahniah Dr. Zaitun. Okey, dan seterusnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pengetua, yang berusaha pengetua Dr. Encik Zamli, okey, di atas kesudian untuk menerima permohonan daripada OKU UMS untuk mengadakan program di SMK Badir ini.
Let's go green. Mana apa tu tempat? Oi, betul comel. Oi, terang. Sekejap. Ni ada mural sana, mural sini, sangat cantik. Bilik bimbingan dan kaunseling. Okey, itu saja. Woo!